Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ustazah tak clear lah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla. Ilmu dan kefahaman dalam agama kami. Jadikan kami di kalangan orang-orang yang mendengar ilmu dan mengambil yang terbaik dari apa yang kami pelajari. Ya Allah, hilangkanlah kerumitan dalam pemahaman kami dan jadikanlah semuanya jelas untuk kami beramal, Ya Allah. Dan jadikanlah semuanya itu sebagai amal jariah untuk kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada pahala dari apa yang kami usahakan ini, maka sampaikan juga pahala itu buat ibu bapa dan guru-guru kami. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Okay. Alhamdulillah, kita sampai pada hadis yang ke-10 hari ini, 10 Ramadan. Alhamdulillah, kita dah lalu 10 hari. Hari inilah, termasuk hari ini, 1/3 daripada Ramadan. Mudah-mudahan bila masuk hari ke-10, kita muhasabah balik. Dah 10 hari berlalu dari Ramadan, macam mana capaian takwa kita untuk 10 hari ini. Dan kita lihat dari sudut muamalah. Kalau saya tengok dari sudut selain daripada ibadah, muamalah saya dengan keluarga, dengan anak-anak. Hari ni sekejap hari ni 28 dek. Okay. Dia ada seorang peneman hari ni. Okay, Hana baring dulu kat situ baring dulu, ni ajar je. Hari ini hadis ke-10, tajuknya bertimbang rasa terhadap pengikut. Saya sharekan jap. Ke-10 dia bertimbang rasa terhadap pengikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam sembahyang berjemaah, maka hendaklah ia meringkaskan sembahyangnya. Kerana ada di kalangan para makmum itu orang sakit, orang tua dan orang yang mempunyai hajat. Dan apabila seseorang kamu sembahyang sendirian, maka terserahlah kepadanya untuk memanjangkan sembahyangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, satu sudut pandang yang Rasulullah SAW bagi pada kita melalui hadis ini, melalui solat. Solat kan ibadah yang paling penting dalam Islam kan. Paling penting. Ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya kalau kita sebagai seorang Muslim, kita nak buat yang terbaik untuk ibadah yang paling penting. Mesti nak berlama-lama. Jadi dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW menegur sifat menegur Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal ni dia solat bersama dengan orang awam lah, orang ramai. Lepas dia solat dengan Nabi, dirasai pengalaman solat dengan Nabi, macam mana solat, maksudnya solat yang sunat lah dengan Rasulullah. Kemudian bila dia balik solat dengan kaum dia solat panjang. Bila dia solat panjang, maka ada seorang mufarakah dengan imam. Dia berhenti solat dan dia solat sendiri.
Dia solat sendiri. Lalu bila selesai solat, orang kata, kamu ni dah, kamu macam berpecah daripada jemaah, kamu dah nifak macam ni. Dia ada sebab munafik pada kamu. Jemaah tu Assalamualaikum. Ustazah tak clear. tak clear. Aina, Umi kena pakai ni. Kata suara Umi tak jelas, orang nak dengar. Okay? Boleh. Kalau Aina tolong ni, Aina pun dapat pahala. Boleh Aina baring kat situ. Maaf. Ada seseorang yang nak sertai juga kelas hari ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak kecil ya, yang join sekali kelas. Nampak macam tak ada apa, tapi sebenarnya dia dengar. Nanti dia akan tanyalah soalan. Tadi mengajar kan? Tanya. Jadi sebaiknya kalau ada anak kecil yang nak join sekali, tak perlulah kita halau dia. Santuni sahaja. Sekadar yang boleh, insya-Allah dia akan dapat apa yang kita pelajari. Cuma kita ajarnya adab lah. Minta maaf atas gangguan sedikit tu. Okey. Tadi Saidina Muaz dia solat. Jadi bila dia solat, dipanjangkan solat dia. Lalu ada seorang tu dia mufarakah. Dia keluar daripada jemaah tu, daripada jemaah solat tu, dan dia solat sendiri. Jadi orang yang lain tegur lah dia, kamu ni munafik. Dia kata tak, aku bukan munafik. Munafik sebab dia ada hajat, dia tak boleh solat lama-lama. Lalu dia pun datang jumpa Rasulullah mengadu. Dia kata, Muaz, sembahyang dengan kami semua. Kemudian bila dia sembahyang dengan kamu dan dia balik, dia jadi imam pada kami. Jadi dia nak ikut Rasulullah solat panjang. Jadi Rasulullah dia tengok keadaan orang makmum dia tu kan, dia akan solat panjang bila tak ada apa-apa yang mendesak untuk dicepatkan solat tu. Tapi kami ni tak boleh solat lama sebab kami ni pengembala-pengembala unta. Jadi kami nak kena keluar awal, bawa unta kami pergi minum, lepas tu pergi meragut rumput dan sebagainya. Dan kami juga kerja yang memang kena guna kudrat. Awal pagi dah nak kena keluar sebab ada yang ada ladang dan sebagainya. Jadi kami tak boleh berlama-lama. Dia mengadu pada Rasulullah. Jadi Rasulullah panggil Saidina Muaz dan Rasulullah tanya, afattanun anta, kamu ni kamu nak menyebabkan manusia lari ke daripada Islam? Dan ada ulama yang menterjemahkan afatan tu maksudnya, adakah kamu ni nak menguji iman manusia dengan membaca panjang? Jadi Rasulullah SAW mengajar Muaz, kalau kamu menjadi imam, maka bacalah Sabbih isma rabbikal a'la, dan rakaat kedua baca walaili idza yaghsha. Dalam riwayat lain Rasulullah sebut baca surah wasyamsi wa duhaha. Jadi surah-surah yang tak terlalu panjang, surah pendek lah, surah-surah yang dipanggil qisarun mufassal. Jadi itu caranya Rasulullah mengajar para sahabat untuk bertimbang rasa dengan orang yang berada, yang menjadi makmum di belakang. Jangan sampai orang rasa macam susah nak buat baik sebab benda tu terlalu berat untuk diikut. Jadi macam sangat menarik lah apa yang kita belajar hari ni. Sama juga kalau dalam masalah solat, masalah yang besar pun Rasulullah bagi keringanan untuk meringankan solat apabila solat berjemaah. Tapi meringankan solat tu taklah maksud baca terlalu pendek. Kita boleh pilihlah surah-surah yang pendek di belakang tu, dia boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Daripada surah Al-Hujurat kepada surah Abasa tu dipanggil surah yang tiwalun mufassal. Kalau kita hafal, maka boleh dibaca surah Al-Hujurat, daripada surah Al-Hujurat kepada surah Abasa tu. Tapi pilihan yang kedua, boleh baca surah yang pertengahan. Surah pertengahan dari surah Abasa kepada surah Ad-Duha. Dan yang paling pendek daripada surah Ad-Duha pada surah An-Nas. Tengoklah pada makmum. Kalau yang masih anak-anak kecil, boleh pilih yang paling pendek. Wal'ah termasuk pendek. Kisaru al-mufassal. Jadi cantik pembahagian tu. Menyebabkan kita
surah At-Tin termasuk kisar mufassal. Jadi kita betul-betul memerhatikan. Kita jadi cakna. Siapa yang jadi makmum kita? Dia boleh tahan ke? Dan Rasulullah sendiri pun kalau menjadi imam, ada baby yang menangis, ada anak kecil yang menangis, Rasulullah akan meringkaskan solat dia. Tapi kalau solat sendiri, kata Rasulullah, solatlah panjang. Sepanjang mana yang kamu nak. Jadi Rasulullah kalau solat malam contohnya, memang Rasulullah akan baca surah-surah yang aktiwal, surah Al-Baqarah, Ali Imran, sambung yang panjang, sambung sampai An-Nisa, sambung. Jadi kalau solat sendiri, tapi kalau solat berjemaah, maka ringankan. Saya cuba nak kaitkan dengan kehidupan seharian kita dari satu sudut, contohnya macam kelas. Kita hadir kelas kan, satu perkara yang baik. Tapi kalau sampai mengganggu keluarga, sampai kita terabai urusan kita dengan keluarga, maka perlu diperhatikan baliklah. Sampai ada hak yang tak tertunai, maka perhatikan kita punya jadual. Tamu bulan Ramadan ni kan, lepas kelas, semua banyak majlis ilmu. Tapi pilih yang betul-betul kita rasa manfaat. Bukan tak, yang lain tak manfaat, tapi pilihlah supaya ada kewajipan yang perlu kita buat tu, kita buat. Jangan kita terabai disebabkan kesungguhan kita untuk menuntut ilmu. Jadi itu yang saya boleh kaitkanlah untuk hadis yang kita belajar hari ini. Sebab dalam buku ni pun sendiri sebut, Syekh Fahmi sebut, Khalifah Umar radhiyallahu anhu terpaksa memecat Khalid Al-Walid daripada menduduki tempat panglima perang dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tindakan Khalifah ini bukan berdasarkan kepada kelemahan Khalid bin Al-Walid dalam menghadapi musuh, tetapi sebaliknya, iaitu kerana Khalid bin Al-Walid terlampau berani menghadapi musuh sehingga tentera yang lain tidak dapat mengikuti langkahnya. Nampak tak? Dia punya kemampuan tu, dia punya limit tu, orang lain payah nak kejar. Jadi Khalifah Umar nampak sisi tu yang menyebabkan mungkin manusia akan lari daripada medan perang kerana keberanian Khalid yang terlampau berani. Jadi Khalifah ketika itu Amirul Mukminin memecatnya dan menggantikan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seorang panglima yang juga sangat berani tetapi mampu meraihkan kemampuan tentera Islam yang ada di belakangnya. Subhanallah. Itu cara Rasulullah didik para sahabat untuk melihat kemampuan orang di belakang kita. Lalu saya kaitkan tadi, macam kelas tadi. Kita boleh maraton kelas, daripada kelas ke kelas. Tapi yang mengikut kita tak pasti lagi. Dia mungkin ada anak kecil, dia ada mak ayah yang nak diraikan dan sebagainya, maka kita meraikan semua tu untuk susun jadual kelas kita supaya setiap hak yang wajib itu tertunai pada yang berada di pundak kita tu tertunai. Itu saja yang saya mampu sampaikan ini. Minta maaf dah terambil masa. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan sesi pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.